InsyaAllah pagi ni kita akan ke Museum Negara dan Museum Kesenian Islam untuk melihat kesan-kesan sejarah. InsyaAllah. Soalan AC ni yang saya ada jumpa selalu kan, kalau tanya tentang definisi pun tak boleh nak jawab, memang hilanglah markah awal dia lah. Dan markah yang paling tinggi ni biasanya duduk kat soalan, dia kan dia ada cerai. Kalau soalan nombor 1 dia ada 1A, 1B, 1C. Biasanya total untuk 3 soalan ni 20 markah beberapa tingkat lah untuk dijadikan sekolah. Okey, idea asalnya adalah sebenarnya SMKA ni ditubuhkan adalah untuk penduduk Putrajaya lah. Sebab Putrajaya dia memang tak ada sekolah menengah kebangsaan agama. Okey, ideanya adalah untuk penduduk-penduduk Putrajaya. Kalau kamu tengok pun sebahagian besar daripada kalangan kamu adalah duduk di Putrajaya kan. Lepas tu tak terus sampai ke universiti, habis kita tanam kerja kilang kan. Kita jadi mak kilang sekejap kan. Kilang kalau nak kita kilang, saya kerja kilang di bidang elektronik kan. Kerja kilang Sigit. Kalau dulu zaman orang sebut Sigit tahulah kan, semua buat prosesor. Daripada situlah, daripada operator biasa sampai jadi engineering assistant. Kita duduk dekat tempat, kalau zaman satu hari nanti awak tahulah, kita duduk dalam analysis lab lah yang kita analisis untuk produk-produk storage yang fail kan. Seingat saya kali tu ada satu perkara yang saya betul minat dengan engineering, tapi disebabkan kelayakan bukan engineering, tak ada sama engineering lah kan. Duduk dekat Sigit ni, kita jalankan analisis untuk produk. Dia ada nama dia, masa tu kita panggil Citah tu fail di US tapi berjaya di Penang. Tim yang terlibat dalam analisis saya kan, saya salah seorang ni pula. Lepas tu dilahirkan di Selangor kan. Di Selangor, mak ayah seorang pesawah padi lah. Lepas tu umur 2 tahun pindah ke Pahang, masuk Felda. Bila sampai di sini, rupa-rupanya Ustaz Sazwan pun asal daripada Felda juga kan. Kita berjiran rupanya. Berjiran. Ayah Ustaz daripada pesawah padi, dia jadi pekebun kelapa sawit. Okey, sekolah rendah di Felda. Selepas tu dapat tawaran sekolah. Kalau siapa duduk di asrama di Felda, dia tahulah asrama Felda kan. Ustaz Azman pun tahu. Semua bakti saya. Semua bakti di Kuantan lah. Alhamdulillah lah tu. Punya anak kata solat ni kena jaga. So antum waktu solat tu janganlah gelak. Kalau orang kacau tu ambil serius. Cuba kalau orang tu waktu solat tu, kalau korang tahu waktu zaman Portugis jajah kita, diorang sediakan satu kapal, letak kitab-kitab lama, diorang nak hantar ke negara asal diorang, Portugis. Baik, inilah bangunan Museum Negara kita yang diilhamkan daripada bentuk istana lama. Okay, sudah sampai.
susah nak tanya soalan tau. Suruh cari bangunan yang dekat dekat Agra India yang menempatkan makam diraja. Lepas tu dia ambil masa 22 tahun dan salah satu daripada 7 keajaiban dunia. Masya Allah, jom kita tengok. Lah. Itu zaman pemerintahan terakhir India. So ini tak ada sebab masa ni kerajaan Mughal dah nak jatuh masa ni. So dia memang minta tak dibuatkan simbol yang samalah. So sebelah sana kita dah juga haiwan lah. Kebanyakannya relate dengan gaya hidup sultan ataupun keluarga diraja masa tu. Kalau nak tengok, banyak benda tengok sini. So kepala dia. So ini tengok yang lukisan panjang ni adalah rombongan meminang raja dulu. So setiap lukisan ni semua ada cerita. Dia bukannya Pilihan kertas dengan kulit binatang. Kertas senang, kena koyak. Lagi satu senang bila kita simpan dalam keadaan yang lama, masa yang lama dia akan jadi senang reput. Kulit binatang sukar. Jadi kalau ada tengok kerosakan ni berkemungkinan pada zaman dahulu atas faktor cuaca, cara penyimpanan, pengudaraan. Sebab itulah dia ada berlaku kerosakan sedikit. Jadi dah 1400, hampir 1400 tahun dia masih lagi kekal. Kita boleh baca, boleh tengok tak dengan jelas. Ada sebahagian yang jelas. Khat Hijazi itu adalah maksudnya adalah khat orang Hijaz. Kepulauan Arab dulu dipanggil sebagai Kepulauan Hijaz. Jadi dalam bahasa Arab Hijazi membawa maksud orang Hijaz. Jadi saya akan tunjukkan khat kat situ. Sekarang ni kita fokus on Sukaro. Okey, apa perbezaan dia? Yang pertama sekali, Al-Quran dekat sini dah ada baris. Yang warna merah tu. Nampak? Baris bawah. Kalau dari tepi, dhammah baris hadap, bukan berbangsa Arab. Sebab bila zaman ni Al-Quran dah mula Islam dah mula tersebar luar daripada semenanjung tanah Arab. Dah ada baris. La'allahum yatazakkarun allazina atalhum kitab. Okey, kita tengok. Baris dah ada. Apa lagi penambahan perbezaan daripada Al-Quran yang sana tadi? Baris dia dah lengkap. Nombor ayat. Tapi ada adik perasan tak perbezaan? Kita sekarang ni Astrolabe. Cantik ya. Warna dia warna hijau. Oh, yang asalnya. Yang asalnya. Tapi sekarang dia dah tukar warna jadi warna hitam. Ni apa ni? Jawapan dia tertulis punya apa ni? India pula. Di sini anda dapat melihat gaya hidup mewah dan kekayaan yang dimiliki oleh Kesultanan Dinasti Mughal di India yang memerintah dari abad ke-15 hingga ke-18. Artifak yang dicari mempunyai reka bentuk yang unik. Pemegangnya diperbuat daripada tanduk seekor haiwan cantik yang digelar singkara atau dikenali sebagai gaza, manakala bulunya terdiri daripada bulu kuda. Yang kipas ni. Gaya. Kalau yang sinar macam tu kaca. Kalau yang negeri satu yang belakang tu sama tu batu cik. Okay, so dekat galeri India ni juga yang lukisan kat belakang tu kita panggil lukisan miniature yang kat dinding tu. Yang tu highlight juga kepada India punya kesenian. Sebab bila Islam datang kepada China, orang masih lagi nak kekalkan China tapi masukkan dalam bahasa Arab lah. So ini adalah kaligrafi Chinese tapi dalam bahasa Arab. Dan untuk
berefleksi kepada orang Melayu untuk menghasilkan hasil seni dengan rekaan alam semula jadi. Sekarang, sari senjata yang juga berkait rapat dengan wanita di Semenanjung Malaysia seperti di negeri Perak dan Selangor yang digunakan sebagai senjata pertahanan diri. Artefak ini adalah sejenis senjata bersaiz kecil yang berada di Galeri Melayu dan ini yang ada lihat ni, ini adalah nama dia gabiok. Gabiok ni memang fungsi dia untuk memisahkan ruang antara ruang yang lain dalam rumah dan juga dulu ada istana, ada tempat-tempat yang beribadat. Kalau dulu dekat Melayu Jawa dia memang ada gabiok ni, dia macam dinding lah. Kalau kita dinding yang macam ni kan, ini dia guna dinding. Kat tengah-tengah ni biasanya akan ada pintu. Gabiok ni juga dia cara pembinaan dia tak menggunakan paku. Senjata yang terdapat pada zaman pemerintahan Melayu dulu. So pada zaman wanita Melayu ialah tubuh lada dan juga cindai. Cindai itu adalah kain. Pernah nampak tak? Kain cindai itu digunakan juga dalam perang. Dia membalut di badan. So kalau orang barat dia gunakan perisai besi. Tapi kalau orang Melayu dia gunakan kain cindai. I take kain cindai kat sini. Kain cindai. Kain cindai ni dia dibuat daripada, saya lupa nama pokok tu. Tapi bila dia basah, dia akan jadi sekeras besi. Dia boleh jadi lembut dan juga keras. Itu perisai orang Melayu. Kebanyakan barang kemas di sini dimiliki oleh masyarakat dari Asia Tengah, Iran dan India. Walaupun emas tidak banyak digunakan, rantai berjuntai dan batu permata berwarna-warni ini masih membuatkan si pemakai kelihatan menonjol. Artifak keenam yang dicari adalah seutas rantai. Reka bentuk rantai ini diilhamkan daripada sejenis kehidupan air di mana menurut kepercayaan tradisional masyarakat tempatan, ia boleh menggalakkan kesuburan. Jadi layak untuk mengesahkan dokumen pemilikan. Kalau kita sekarang kita guna tanda tangan, orang dulu dia guna cap mohon. Sebab tak semua orang pandai membaca, tak semua orang ada dana untuk menghasilkan cap mohon, untuk menggunakan cap mohon. Jadi dia bertanggungjawab untuk mengesahkan dokumen. Boleh? Faham? Question 12. Jawapannya, seramik, semua barangan-barangan seramik ni akan melalui proses pembakaran. Okay, awak tengok color dia keluar tak daripada garisan? Tak dia tidak. Ada setengah seramik dia nak asingkan warna supaya tak bercampur, dia letak besi. So warna tak bercampur semasa proses pembakaran tu. Tapi yang ini dia tak menggunakan besi. Dia menggunakan pengiraan dalam dia punya density liquid tu. Yes, untuk make sure color tak pecah. Dia melalui proses pembakaran. Action yang utama adalah pelayaran. Gampang Okay, dah, let's go.
Selain menggunakan kayu, bahan lain yang biasa digunakan ialah gading gajah. Gading gajah tersebut diukir dengan begitu halus sehingga ia kelihatan seperti kayu. Okey. Saya dapat banyak informasi pasal sejarah daripada India, Cina, Melayu semua ada. Kat sini best. Semua ni samovar. Samovar ni still orang guna dekat Rusia, boleh cari samovar culture. Nanti awak jumpalah maklumat-maklumat ni. Sebab dia dulu kita akan letak arang kat dalam untuk masak air. Tapi sekarang ada je orang guna elektrik. Tapi kalau ikut yang culture sebenar, guna arang tu yang lebih sedap lah. Kita boleh sebelah. Macam mana nak lukis geometri atas jubin ataupun mana-manalah corak geometri ni supaya dia sama ukuran dia. Contoh yang macam tu lah. So dia letak corak dari kawasan dia sendiri. Maksudnya dia gunakan kaligrafi yang simple. Dekat sini ada baju-baju daripada negara-negara lain, daripada budaya lain, daripada material, tekstil dari setiap negeri. And memang diorang punya design cantik sangat. Dah ni. Contoh macam ni. Apakah yang anda dapat dapat apa? Dapat apa yang dapat tengok banyak artifak lagi. Apa kaitan dengan kes sejarah yang kita akan ke Masjid Negara. Okey. Antara pengalaman yang kita dapat kat Muzium Seni Islam ni, antaranya kita dapat tahu seni-seni Islam, artifak-artifak dekat ini. Masjid-masjid dia peninggalan orang Islam, orang India, macam-macam. Ada senjata semua. Dan itu semua sebagai peninggalan-peninggalan sejarah kepada kita untuk kita tengok dan ingat semula kepada sejarah. Okay. Sangat seronok. Okay, terima kasih. Saya dari kelas Jannatul Hud. Okay, so apa yang saya dapat dekat Muzium Islam ni, saya dapat belajar apa yang negara-negara tu masa zaman tu dia ada apa, masjid tu dibina daripada mana, asal batu-batu, bata macam negara India. Raja dia orang suka jade. Sebab apa? Jade tu dia boleh detect dia ada poison ke tak dekat bila ada letak air ke apa. So macam menariklah tempat ni sebab kita boleh belajar tentang sejarah-sejarah yang daripada dulu. Seronok. Orang seronok tak?
apa yang saya dapat hari ini, saya dapat mengetahui seni-seni Islam dari berbagai kaum, seperti kaum Cina, India dan sebagainya. Kita akan ke Masjid Negara pula, insya-Allah. Kita tengok nanti di sana. Terima kasih. Sekian saja untuk di Muzium Kesenian Islam. Kita akan ke Masjid Negara. Terima kasih.